Sejak bila pegawai kerajaan dalam kategori kumpulan pengurusan tertinggi ni boleh aktif dalam parti politik? Grade jawatan Ketua Polis Negara ni, kita boleh katakan dia ni setaraf dengan Ketua Setiausaha Negara. Dia duduk dalam kategori kumpulan pengurusan tertinggi. Grade utama A. Cerita dia macam ni. Ketua Polis Negara yang ke-14, Tan Sri Razarudin, tamat perkhidmatan sebagai Ketua Polis Negara pada 20 Jun 2025. Lalu ramailah orang berteka-teki siapa yang akan menggantikan tempat beliau sebagai Ketua Polis Negara yang baru. Ada yang kata orang ni sesuai, ada yang kata orang ni paling layak. Ramai yang memberikan pandangan siapakah calon yang sesuai menggantikan Ketua Polis Negara yang lama dan naik sebagai Ketua Polis Negara yang baru. Akhirnya diumumkan bahawa Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail, bekas pengarah cawangan khas, telah dilantik sebagai Ketua Polis Negara yang ke-15 menggantikan Tan Sri Razarudin. Alhamdulillah, majlis serah terima tugas berjalan dengan baik dan sangat lancar. Majlis ini juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution. Kita ucapkan tahniah kepada Datuk Seri Muhammad Khalid atas pelantikan ini. Bila semuanya selesai, kita ingatkan tak ada isu dah. Sinar Harian, salah satu daripada akhbar utama negara, telah mengeluarkan satu infografik tentang profil KPN yang baru, yang mana dalam infografik tersebut ada beberapa kesilapan fakta dan maklumat yang tidak sahih. Sebelah atas infografik tu dah cantik dah. Pendidikan, pencapaian, kerjaya dan sebagainya. Tapi sebelah bawah bahagian anugerah tu ditulis kononnya beliau merupakan ahli Majlis Pimpinan Tertinggi PKR, pengerusi Majlis Pimpinan PKR Kedah dan juga dikatakan sebagai AJK UMNO Sungai Petani Kedah. Bila baca yang tu, kita dah rasa pelik dah, kan? Takkanlah di bahagian anugerah itu diletakkan tentang pencapaian ataupun anugerah berkenaan dengan politik. Pelantikan Ketua Polis Negara ni macam tak logik engkau letak satu anugerah yang ada kaitan dengan parti politik. Sejak bila pegawai kerajaan dalam kategori A dan kategori kumpulan pengurusan tertinggi ni boleh aktif dalam parti politik? Kalaulah nak pegang jawatan dalam parti dan aktif dalam politik sekalipun, pegawai-pegawai ini dia perlu buat satu permohonan dan dapatkan kelulusan khas daripada ketua jabatan. Tapi tak logik lah, dalam infografik dinyatakan tentang anugerah yang ada kaitan dengan parti politik. Sebab tu kita rasa mustahil KPN yang baru ni aktif dalam politik seperti mana yang disiarkan dalam infografik Sinar Harian tersebut. Kemudian, tak lama selepas itu, Sinar Harian mengeluarkan satu permohonan maaf kepada Ketua Polis Negara yang baru dan menyatakan dalam meralat tersebut bahawa Datuk Seri Muhammad Khalid tidak pernah terlibat dalam mana-mana parti politik dan maklumat itu dimasukkan secara tidak sengaja. Rupa-rupanya, Sinar Harian telah menggunakan template yang sama ketika mereka memperkenalkan Tan Sri Johari Abdul, Speaker Dewan Rakyat yang baru pada tahun 2022. Kalau kita perhatikan betul-betul, infografik tentang Tan Sri Johari Abdul ni memang sama dengan infografik dengan Datuk Seri Muhammad Khalid. Tak jauh bezanya antara kedua-dua infografik ini. Dalam dunia grafik dan editing, kita panggil kesalahan ini sebagai copy-paste error. Dalam dunia kewartawanan, kesilapan fakta adalah dosa yang paling besar. Apatah lagi ia melibatkan tokoh utama negara dan disiarkan dalam bentuk grafik rasmi yang memaparkan logo organisasi media. Ya, permohonan maaf telah dibuat, pembetulan sudah dilakukan. Hakikatnya, permohonan maaf atau pembetulan hanya mampu membendung sedikit sahaja kerosakan. Sedangkan dalam dunia digital yang tidak mengenal sempadan sekarang ini, kesan viral telah tersebar dan tak boleh kita nak tarik semula. Sinar Harian antara media utama negara perlu melakukan satu refleksi serius terhadap sistem semak dan imbang mereka. Infografik ini
Dia dah jadi modal propaganda yang disebarkan secara meluas, khususnya oleh penyokong-penyokong pembangkang. Imej ketua polis negara dan secara langsung imej kerajaan Madani terpalit oleh persepsi yang tidak benar, hasil daripada satu kecuaian editorial yang boleh dan sepatutnya dielakkan. Satu bentuk kecuaian yang mana sepatutnya perkara ini dielakkan. Perlu ada satu semakan yang serius daripada pihak atasan sebelum rilis ataupun kita kata lepaskan sumber berita itu untuk khalayak ramai. Persoalannya, adakah benar ianya satu kesilapan yang tidak disengajakan? Malangnya, sudah terlajak kata. Seorang kaki tangan UiTM katanya telah pun share infografik ini di sosial media dengan satu caption ataupun tulisan yang sangat-sangat dahsyat. Dituduhnya ketua polis negara ini sebagai pencacai politik, menggunakan bahasa yang kesat dan yang paling teruk, dia juga petik Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dalam cacian makian tersebut. Puncanya, emosi kebencian. Membaca sesuatu berita dengan perasaan marah, dendam, sakit hati tanpa mengkaji dan terus percaya. Menerima bulat-bulat sumber berita itu tanpa sebarang semakan ataupun disebut sebagai tabayun, lalu disebarkan kepada orang, kemudian ditulis dengan satu caption yang sangat-sangat hina dan dahsyat, penuh dengan makian dan cacian. Bukan hanya kepada pihak kerajaan tetapi juga kepada tonggak utama negara, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Dengan cerita, saudara ini pun dah selamat ke dalam. Betul ke? Itulah sebab orang dah ramai pesan, janganlah taksub sangat dengan politik ni. Sampaikan Raja-Raja Melayu dan Agong pun nanda maki heret dalam kancah politik kebencian. Kalau benda betul, tak apa lagi, kita boleh consider. Tapi kalau berita palsu, macam mana? Berbala ke tuan-tuan tidur dekat dalam lokap? Bagi penyedia berita, ini bukan kali pertama. Sebelum ini, Sinchu Daily keluarkan grafik gambar jalur gemilang yang tak ada bulan. Tak lama selepas itu, akhbar ini pun keluarkan permohonan maaf. Kita pun dah tak tahu nak kata apa lah. Mungkin pada anda permohonan maaf itu sudah cukup menyelesaikan masalah. Tapi kesan dia, fitnah dah berjalan jauh. Dah melata orang kata. Sebagai contoh, grafik ataupun infografik dikeluarkan oleh organisasi media hanya di satu ataupun dua platform sosial media sahaja. Tapi grafik dan infografik itu dikongsikan, disebarkan oleh orang-orang ramai, khususnya penyokong pembangkang di platform yang berbeza. Contohnya infografik itu dipost di Facebook, tapi orang pakai share dekat mana? Dekat YouTube, dekat WhatsApp dan sebagainya. So, kalau benda ni berlaku, macam mana pengamal media nak cari dan tarik balik sumber-sumber ataupun infografik yang orang share di platform-platform yang lain tu? Bagi orang yang suka pajak otak, tak mengkaji dan berfikir, silap hari bulan, gelap masa depan, terus ke penjara. Sebab itu berita-berita yang kita terima, walaupun berita itu datang daripada satu organisasi media yang besar dalam negara kita, perkara pertama yang kita kena buat ialah semak dulu berita itu. Maklumat itu sahih atau tidak, berita itu tepat atau tidak, logik atau tidak. Kalau kita fikir balik dalam kes ini, ketua polis negara pernah terlibat dalam parti politik. Logik ke ketua polis negara? Logik ke pegawai kerajaan grade A ini terlibat dalam parti politik? Fikir dulu, fahami dulu sesuatu perkara sebelum kita sebarkan. Tak berbaloi bang, sekali dengan caption maki hamun orang lain, akhirnya kita selamat tidur dekat dalam. Akhir kata, kepada rakyat Malaysia, jangan terus percaya, jangan terus telan apa yang viral. Kaji dulu, fahami dulu sesuatu perkara sebelum disebarkan ataupun dibuat sebarang ulasan berkenaan apa yang viral tu. Kepada pembangkang, kalau nak kritik, kritiklah dasar. Jangan tabur fitnah semata-mata nak rosakkan reputasi orang lain. Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail adalah pegawai polis yang dah lama berkhidmat, bukan ahli mana-mana parti. Jangan rosakkan institusi dengan politik murahan. Itu saja daripada saya. Kalau anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen pendapat anda di bawah dan subscribe channel ini. Terima kasih.